konsep tawassul, iaitu mengambil perantara atau kedudukan insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kita memohon doa kepadanya. Para sahabat Nabi dan para ulama besar terdahulu mengamalkan perkara ini. Bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, iaitu dengan meminta mereka mendoakan kita atau mengambil berkat kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang disepakati keharusannya oleh seluruh umat Islam tanpa ada khilaf sedikit pun. Kisah Saidina Umar dan Saidina Abbas bukti yang paling nyata adalah amalan para sahabat sendiri. Ketika kota Madinah dilanda kemarau yang dahsyat pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau telah membawa bapa saudara Nabi, iaitu Saidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, untuk meminta hujan melalui solat istisqa. Dalam doa tersebut, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyebut, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina, wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul kepadamu dengan perantaraan Nabi kami semasa baginda hidup, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang kami bertawassul kepadamu dengan perantaraan bapa saudara Nabi kami yang masih hidup ini, maka turunkanlah hujan kepada kami. Lalu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan pun turun membasahi bumi Madinah. Dan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, iaitu Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 1010 di bawah kitab Al-Istisqa. Ini membuktikan bahawa meminta orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kita dan bertawassul dengan kedudukan mereka adalah amalan para sahabat yang sahih lagi diredai. Tawassul kepada Nabi dan orang soleh selepas wafat. Dalam surah Ali Imran ayat 169. Dan jangan sekali-kali kamu menyangka bahawa orang yang terbunuh, gugur syahid pada jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Cuba kita tadabbur ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan jelas mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Jika para syuhada pun hidup di alam barzakh, apatah lagi kedudukan junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghulu segala nabi dan rasul. Malah dalam hadis yang dinilai sahih oleh ramai pakar hadis disebutkan, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna, para nabi itu hidup di dalam kubur mereka dalam keadaan bersolat. Musnad Abu Ya'la, hadis nombor 3425. Jadi, konsep asasnya di sini mengikut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Roh-roh orang soleh dan para nabi hidup di alam barzakh dengan kehidupan yang layak bagi mereka. Mereka mendengar salam kita,